Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala maka sempurna dan mudah bagi kita segala urusan, baik urusan agama kita, urusan kehidupan kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab juga mudah bagi urusan akhirat kita nanti. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi sekalian rasul, yang dengan sebab baginda lah kita mendapat pelbagai macam kelebihan yang tidak diberi kepada mana-mana umat pun sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah berikan khusus kepada umat akhir zaman, yang mana kebaikan dan kemuliaan itu semata-mata kerana kita menjadi umat kepada kekasihnya, kekasih Allah SWT, baginda Nabi Muhammad SAW, seperti mana bulan Ramadan, seperti mana Lailatul Qadar, ganjaran pahala yang berlipat kali ganda bagi amalan yang sedikit, semuanya itu adalah kerana berkat junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka selaut dan selangit selawat dan juga salam yang kita mohon buat junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi sebaik-baik balasan kepada baginda di atas jasa dan pengorbanan yang telah baginda berikan kepada kita umat akhir zaman. Dan juga salawat salam ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, dan semua yang mengikut jejak langkah mereka di atas jalan yang benar. Allahumma افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Terlebih dahulu di permulaan program kita ini, ada baiknya kalau saya mengajak kepada semua untuk kita pasang niat. Pasang niat. Bukan niat puasa kita dah pasang dah semalam dah. Dan hari ni dalam program ni, waktu ini, kerana insyaAllah lebih kurang dalam sejam masa atau sejam setengah yang akan kita berkongsi bersama untuk tajuk dalam bicara kanwuk hari ini, itu indahnya bersyukur. Saya nak ajak di permulaan ni kita memperbanyakkan niat-niat yang baik. Yang pertama, mari kita niatkan, ya Allah, saya duduk dalam majlis pada pagi ini, di dalam bulan Ramadan ini, majlis untuk menghidupkan hati dan rohani saya, majlis ilmu, kan? Yang kedua, ya Allah, saya duduk di dalam majlis hari ini adalah untuk nak bersilaturahim bersama rakan-rakan di dalam kita punya networking, dalam kita punya circle kita, ya. Sebenarnya bulan Ramadan ni bertanya khabar, kan? Sebab tanya khabar ni pun hubung silaturahim pun ibadah. Ya Allah, saya duduk di dalam majlis untuk untuk saya mengambil semangat dan motivasi bagi booster untuk saya teruskan kehidupan saya dengan yang lebih baik. Dan apa saja niat-niat yang baik, kerana niat yang baik akan diberikan ganjaran berdasarkan tiap-tiap apa kita niatkan. Innamal a'malu binniyat, apa yang kita niat semua Allah Ta'ala berikan. Walaupun satu pekerjaan tapi banyak niatnya, so dia diberi ganjaran pahala berdasarkan apa yang diniatkan. Dan tak lupa juga saya mengucapkan salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada rakan-rakan di kalangan non-Muslim yang turut berada dalam program pendidikan kanwuk kita pada pagi ini. Jadi diharapkan dalam kongsian ini ada manfaat untuk semua orang, insyaAllah, ya.
semua yang hadir, mudah-mudahan masanya itu masa yang bermanfaat. Baik, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Dr. Aniza, uh, koordinator untuk program pada hari ini, dan juga Puan Aida. Terima kasih banyak atas jemputan untuk menyampaikan perkongsian, dan saya juga ingin memberikan penghargaan kepada bahagian pengurusi Canwork, Dr. Maznah Muhammad, dan seluruh jawatan kuasa, gerak kerja, dan juga semua yang hadir dan yang terlibat secara langsung ataupun tak langsung pada pagi ini. Mudah-mudahan di mana saja berada, kita semua dalam rahmat Allah SWT, dalam kebaikan insyaAllah. Jadi tajuk untuk kita bincangkan pada hari ini ialah indahnya bersyukur. Indahnya bersyukur. Izinkan saya memulakan dengan membacakan satu potong ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kerana di dalam hadis ini dia ada banyak sangat pengajaran yang kita nak ambil, kita nak belajar, yang memang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ, seandainya kamu bersyukur, la'azidannakum, nescaya akan aku tambahkan nikmat bagi kamu, wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azab aku amatlah pedih. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Hadis ini hadis yang sahih, sangat mengujakan hal keadaan orang yang beriman itu, ya, sangat mengujakan. Mana Nabi kita takjub dengan keadaan orang yang beriman, orang mukmin, ya, orang yang ada kepercayaan bahawa setiap urusan di dalam kehidupannya semuanya baik. Orang yang ada kepercayaan, yang ada pegangan, setiap urusan dalam kehidupan dia semuanya baik. Dan tidak akan mendapat kebaikan itu melainkan orang yang ada kepercayaan. Orang yang ada kepercayaan kepada dirinya, kepercayaan kepada pegangannya. Apabila dia diuji dengan kebaikan, sebenarnya kebaikan pun ujian, lalu dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Apabila dia diuji dengan kepayahan, ya, musibah berupa bencana, kesusahan, penyakit dan sebagainya, dia bersabar, maka itu baik baginya. Atau kama qala alaihi wasallam, demikianlah sabda Nabi SAW. Baik. Kehidupan kita ini, ya, kehidupan kita ini daripada kita lahir hinggalah kita meninggal dunia, semuanya itu harus kita yakin bahawa telah pun dicaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Catur, ya, perkataan yang kita gunakan pada satu permainan, kan, permainan yang berbentuk strategi, kan, ada pergerakan-pergerakan tertentu bagi anak-anak catur tu, yang mana kita menggerakkan dia ke depan, menggerakkan dia ke belakang, dan setiap pergerakan tu mesti mengikut fungsi ataupun bidang tugas masing-masing. Bila kita main catur tu kan, kalau askar tu dia bergerak satu step je. kalau kita queen tu, dia boleh gerak ke mana-mana. Sebab tu bila orang main catur, dia kata yang paling power queen, dia kata, bukan king. Queen tu yang dia boleh bergerak ke mana-mana. Cumanya king ni, bila dia mati, semua mati. Bila dia checkmate tu, semua pun akan kalah. Jadi
game itu ataupun permainan tu dia namakan dengan catur kan, chess kan, catur. Kenapa? Sebab dia bukan bergerak sendiri. Kita tak boleh hanya duduk macam tu, kita kata geraklah sendiri, pandai-pandailah. Tidak. Bahkan ada yang menggerakkan dia. Kan? Jadi kehidupan kita semua adalah percaturan daripada Allah SWT. Tak ada satu pun yang berlaku secara kebetulan. Tak ada satu pun yang berlaku accidentally. Tak ada. Semuanya memang sudah di scripted. Semuanya memang dah dicaturkan. Begini, begini. Hari sekian akan berlaku begini. Akan berlaku begini. Itu yang pertama. Jadi, itu mukaddimah. Kan? So, kita boleh faham setiap yang berlaku, baik perkara itu benda hal yang menggembirakan atau benda yang mungkin menyedihkan kita, hakikatnya semua sudah siap dicaturkan. Yang kedua, hidup kita ini adalah bahagian daripada rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Kehidupan kita ini adalah rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT. Tak pernah berlalu satu detik pun dalam kehidupan kita yang kita terlepas daripada rahmat Allah Ta'ala. Tak akan berlaku. Ya? Kerana apabila kita orang mukmin, Muslim, ketika kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim itu dia diambil daripada perkataan rahmah, kasih sayang Allah. Antara nama-nama Allah ialah Rahman, ya, Maha Pengasih, Rahim, Maha Penyayang. Dua-dua pun daripada sumber yang sama. Cumanya apa bezanya Rahman dan Rahim? Ya, para ilmuwan mengatakan Rahman itu ialah yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar, nikmat yang besar-besar, kan? Rahim yang memberi nikmat dengan nikmat yang halus-halus, yang kecil-kecil, yang mungkin tak nampak dengan mata kasar, atau mungkin benda yang tersembunyi. Kita dapat contohnya dapat rezeki dikurniakan anak atau dikurniakan cucu, contohnya juga benda yang zahir nampak, maka itu sifat Rahman Allah Ta'ala, ya, memberi nikmat dengan yang jelas, perkara yang besar-besar. Ada benda yang mungkin kita nampak zahirnya tak baik, tiba pada apa namanya hujung bulan dapat satu notis, kan, kena bayar cukai sekian-sekian, contohnya, ataupun kena bayar zakat, contoh kan. Baru ni cerita tentang zakat dengan Dr. Nizar kan. Okay. Kena bayar zakat. Oh lemak. Baru plan macam nak pergi bercuti lah hujung tahun ni. Lupa pula kan. Lupa pula. Rupanya zakat tak bayar lagi. Contoh saja. Jadi kita pun keluarkan duit. Alamak. Kuranglah daripada kita punya akaun tu. Bayar zakat. Musibah. Katanya lah kan. Walaupun dalam perkara yang nampaknya zahirnya tak baik, tapi di situ sebenarnya nikmat. Perkara yang nikmat yang tak nampak dengan mata kasar, tapi kalau diperhatikan dengan mata halus, kan, apa yang tersirat di sebalik itu nikmat sebenarnya. Rupanya dengan sebab itulah membersihkan seluruh harta kita. Dan kalau tak, harta kita bercampur di antara yang halal dengan haram. Dan harta kita walaupun solid kita dapat, kita bekerja, kita usaha solid, duit tu memang halal Ustaz, tapi sebenarnya kalau tak dikeluarkan zakat, dia bercampur dengan halal dan haram. Macam mana Ustaz kata haram? Haram maksudnya bukan hak kita. Dalam harta tu ada hak untuk fakir miskin, dalam harta tu ada bahagian untuk anak yatim. Sepatutnya kita kena keluarkan kepada mereka, tapi kita tak bagi, bermakna kita makan harta anak yatim, kita makan harta orang fakir miskin. Jadi bila kita keluarkan tadi tu, dengan mengeluarkan zakat itu membersihkan seluruh harta kita. Sebab dalam sistem pengurusan apa namanya keuangan dalam Islam ni, dia ada zakat. Zakat seperti mana kita sebagai warga negara kena bayar tax, kan. Orang bekerja dia ada income tax. Itu hak, kewajipan kita. Begitu juga dengan kewajipan bagi seorang Muslim, dia kena bayar zakat. Zakat tu adalah hak yang Allah Ta'ala nak daripada harta dia, yang diberi kepada orang-orang yang memerlukan, kan? Orang yang tidak punya harta, orang miskin, orang ialah termasuk dalam asnaf yang layak menerima zakat. Jadi semuanya itu, baik atau buruk, tidak terlepas daripada sifat kasih sayang Allah Ta'ala. Allah buat itu semua tanda Allah sayang.
So bila kita faham gitu, adakah Allah Ta'ala ini kasih sayang kepada kita ni pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu saja? Tidak. Bahkan dinyatakan bahawa rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita ini, kepada makhluk, ialah sesuatu yang tidak pernah putus walaupun sedetik. Ataupun kiraan yang lebih cepat daripada 1 detik tu, kalau kita boleh kira. Seandainya Allah menghentikan seketika, contohnya, kan Tuhan ni, Allah Ta'ala dia tidak ada sifat penat, kan? La ta'khudhuhu sinatun wala naum, kita baca dalam ayat kursi. Tidak, Allah Ta'ala ni dia tidak memberi kesan kepada dia tidak mengantuk dan tak penat. Kadang-kadang kalau Tuhan tu penat, katakanlah contohnya, kan, walaupun benda tu mustahil, penat lah dia kata nak uruskan seluruh makhluk ni, saya nak break sekejap lah. Dan kita apa pun, kalau istilah kilang tu dia panggil apa? Allah Akbar. Lupa pula saya. Maksudnya kita nak bukan shutdown. Shutdown ke? Kan? Downtime. Ha? Shutdown pun boleh. Shutdown boleh, kan? Okay, kita shutdown lah, kita contohnya, kan. Okay, bagi rehat sekejap. Penat sangat ni semua mesin bergerak ni, kan. Shutdown sekejap. Jadi kalau contohnya dalam sistem pengurusan makhluk ni, Allah Ta'ala shutdown, apa berlaku? Jawapan dia ialah seluruh makhluk akan lenyap daripada alam ni. Dia bukannya kita stop, bukan kita stop. Kalau kilang shutdown, dia stop, dia berhenti. Dia tak ada production, kan? Tak ada production. Tapi kalau contohnya Allah Ta'ala shutdown, rahmatnya kepada kita tu, seluruh makhluk akan lenyap. Sebab kewujudan kita, keberadaan kita, semua tu dengan sebab rahmat Allah, kasih sayang Allah yang berterusan. Allah beri, tak putus-putus. Jadi cara Allah Ta'ala beri itu, ya, ada kalanya dalam benda yang kita seronok. Kadang-kadang Allah beri juga, tapi dalam benda yang zahirnya kita nampak tak seronok. Seperti hal-halnya musibah, kan? Orang kena ada timpa kemalangan, diuji dengan penyakit. Ya, zahirnya orang tak suka, kan? Kerana benda tu melelahkan, menyusahkan, memenatkan, membataskan pergerakan kita dan macam-macam lagi lah. Tapi bagi orang yang berbalik pada yang awal tadi, bagi orang yang ada pegangan, dia tahu bahawa kehidupan dia semua tak terlepas daripada rahmat Allah. Semua sudah dicaturkan oleh Allah. Apa yang Allah Ta'ala buat, semua tanda kasih sayang dia, maka dia akan dapat terima dengan redha. Dan ada satu level lagi yang lebih tinggi daripada redha. Ada. Biasa kita dengar redha tu paling tinggi, kan? Dia yang paling bawah sekali sabar. Paling bawah sekali sabar. Sabar ni contohnya kalau kita kena apa-apa benda-benda yang tak disenangi, kita tak mengeluh, kita tak marah-marah, tak bentak-bentak, kan? Kita diam, kan? Sabar je lah, kan? Nak marah tapi kena sabar, kan? Tapi orang yang sabar sebenar-benarnya dia panggil sabrun jamil. Sabar yang sebenar-benarnya ialah dia tak mengeluh, ya, tidak mengeluh. Peringkat yang kedua, atas sedikit daripada sabar atas ujian, dia panggil redha. Redha ni maksudnya apa? Pada dia sama saja kena ditimpa musibah dengan dapat nikmat, sama saja. Redha, dia terima, kan? Alhamdulillah. Tapi ada satu lagi yang lebih hebat daripada itu, level yang lebih tinggi. Yang ini yang mana berlaku pada baginda Nabi SAW kepada para sahabat, iaitu ketika mereka diuji dengan musibah, dia punya cara penerimaan tu sama macam dia dapat nikmat. Contohnya apa dia? Dia kata apa? Syukur. Ketika dia diuji dengan demam, contohnya demam, kan? Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala masih ingat kepada aku. Allah, kerana bila Allah bagi kesakitan, bagi penyakit, itu tanda Allah Ta'ala sayang, kan? Dia boleh bersyukur atas musibah. Ini level yang lagi tinggi daripada redha tadi. Bersyukur. Ya Allah, dalam banyak-banyak manusia, Allah pilih aku untuk aku dapat ni. Orang kata dapat apa? Naik pangkat ke? Tidak. Saya baru je dapat keputusan daripada hospital ni bahawa saya ni ada mengidap penyakit sekian. Jadi kawan tu pun pelik. Kamu dapat penyakit, kamu bersyukur, kan? Kita bersyukur atas penyakit yang menimpa diri kita. Itu memang pelik. Memang pelik. Tapi kalau contohnya penyakit yang menimpa orang lain, mungkin ada orang bersyukur, kan? Jadi
Kawan dia, contohnya family group dia kata apa? Uh, saya ni selepas saya buat apa namanya pemeriksaan dengan doktor, rupanya saya ni ada penyakit sekian-sekian lah kan, penyakit-penyakit kronik. Kawan dia kata apa? Alhamdulillah. Kamu dah ambil hibah ke belum? Kan dia kata, dah ambil hibah ke belum? Jadi kalau belum, boleh ambil apa namanya, jangan lupa letak nama saya. Kan? Maknanya dia bergembira atas musibah yang menimpa kita. Bukan yang tu yang saya maksudkan. Ini musibah yang menimpa kita, kemalangan yang menimpa kita, tiba-tiba kita Alhamdulillah. Wow, ini next level. Ini level yang tinggi. Baik. Macam pelik kan? Tapi ia berlaku kepada para salaf, kepada sahabat-sahabat Nabi. Satu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Sayyidina Ali, kita semua maklum, uh, beliau adalah sepupu Nabi SAW. Beliau juga adalah menantu Nabi SAW dan orang yang banyak mendampingi Nabi SAW. Nabi kita menyebutkan, aku adalah gedung ilmu. Ana madinatul ilmi. Aku adalah gedung ilmu. Dan Ali itu adalah pintunya. Itu satu isyarat bahawa Sayyidina Ali ni orang yang sangat hebat. Kan? Sehingga Nabi kita menyebutkan, uh, siapa yang memandang kepada wajah Sayyidina Ali, maka dia akan mendapat kebahagiaan. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali memang orangnya begitu. Karakternya, kebaikannya, hanya memandang kepada wajah dia saja pun sudah dapat kebaikan. Maka macam mana Sayyidina Ali ni yang kata hebat sangat ni? Dalam beberapa ketika Sayyidina Ali tidak diuji dengan demam, tak ada sakit gigi, tak ada apa semua, maka dia istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kan? Orang tanya dia, kamu dosa apa kamu buat ni Sayyidina Ali sampai istighfar macam tu? Kata dia, saya ni dah beberapa hari dah tak diuji dengan kesusahan. Saya risau takut Allah Ta'ala ni apa namanya, uji saya sehingga saya lupa pada Allah. Kan? Kenapa? Membayangkan kehidupan, contohnya, maafkan saya, kehidupan Firaun yang terkutuk itu, kan? Firaun hidup dia jadi lupa kepada Tuhan. Kenapa? Kerana dia hidupnya sepanjang hidup semua senang. Dia bahkan tak pernah bersin. Jangankan demam, bersin pun tak pernah. Kan? Oleh kerana dia tak pernah bersin tu, tak pernah diuji dengan kesusahan, dia lupa diri. Lalu dia kata apa? Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia mengaku dia Tuhan. Sebab apa? Dia kata, saya tak pernah sakit. Kan? Bersin pun saya tak pernah. Jadi, sehingga dia lupa, dia tak kenal diri dia, dia kata dia Tuhan. Maka, Sayyidina Ali, ketika beberapa hari berlalu, dia tak ada sakit, tak ada musibah. Kan? Contohnya, tak ada orang datang, contohnya nak pinjam duit ke, ataupun tak ada orang, tak ada mesej, apa namanya, masuk berita-berita musibah, ataupun demam, ataupun batuk, ataupun sesama, maka dia akan istighfar. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan sampai aku ni jadi orang yang lalai di dalam nikmat. Jadi bila datang je penyakit, dia kata apa? Alhamdulillah, Allah masih sayang kepada aku. Allah masih sayang kepada aku. Macam mana kita nak boleh bawa kepada pemikiran yang macam tu ya? Maksudnya bersyukur di atas nikmat, itu wajar, dan bersyukur atas ujian itu level yang apa, yang sangat hebat. Sebenarnya kita boleh buat. Sebenarnya kita semua pun boleh buat kalau kita ada kefahaman yang sama. Kefahaman yang sama. Jadi kefahaman apa tu? Kefahamannya begini. Bila kita dikurniakan ataupun diuji dengan sesuatu perkara, kita kena ada kayu ukur, kan? Untuk kita buat perbandingan. Hidup kita ni sebenarnya dia semua skrip yang sama aja, hanya watak aja berubah. Ha? Betul kan saya kalau saya salah sebut kan? Sebenarnya kehidupan kita ni sama saja, hanya watak tu berubah. Kan? Apa yang kita lalui hari ini bukan kita orang mula-mula menempuhnya, orang dulu sudah melaluinya. Kan? Jadi apa kita lalui hari ini bukan kita orang mula-mula. Orang dulu sudah melaluinya. Cuma mungkin namanya lain. Zaman dulu mungkin tak adalah nama-nama penyakit-penyakit yang pelik-pelik kan. Tapi zaman dulu ada penyakit dia, ada wabak dia. Contohnya kan. Jadi kalau berlaku pada kita satu perkara, tengok orang dulu ada kena tak macam ni. Kan? Contohnya musibah, ujian, kesusahan. Siapa yang telah melalui dia?
Orang yang melalui itu dia kategori orang baik ke ataupun orang yang tak baik. Contohnya dalam bab musibah, kalau kita kena satu penyakit contohnya, oleh kerana kita, circle kita ni ialah kebanyakannya, boleh kata semuanya adalah apa namanya, cancer survivor. Jadi, saya diuji dengan penyakit contohnya. Nabi dulu ada kena penyakit tak? Kan? Dan sahabat-sahabat dulu ada tak kena penyakit contohnya? Kita cek balik tengok. Oh, rupa-rupanya apa yang kita lalui adalah perkara yang pernah dilalui oleh orang-orang yang hebat-hebat, kan? Yang hebat-hebat. Contohnya saya nak sebut apa? Uh, Baginda Nabi SAW selalu mengingatkan kita tentang sabar, redha, syukur. Bila tentang uh, penyakit, ada Nabi, salah seorang Nabi yang memang Allah Ta'ala uji dia dengan penyakit yang dahsyat. Ya. Kalau sesiapa tahu, Nabi apa tu? Kan? Dia Nabi. Ya, tapi Allah uji dia dengan, Allah angkat darjat dia sebab sabar di atas penyakit tu. Kan? Nabi, Nabi Ayub. Masih banyak Dr. Aniza. Nabi Ayub selalu jadi, memang selalu, Dr. Aniza memang selalu jadi pelajar yang cepat. Fast respond. Nabi Ayub alaihissalam. Sampai kan kalau kita biasa duduk dalam suasana negara Arab, orang Arab, kalau dia nak cerita, kalau dia nak pesan kepada kita, suruh kita sabar, sabar yang betul-betul hebat, dia akan kata apa? Isbir sabra Ayub. Sabarlah kamu seperti mana sabarnya Nabi Ayub. Mana sabar itu dikaitkan dengan Nabi Ayub sebab apa? Nabi Ayub punya sabar, subhanallah. Macam mana keadaan kehidupan Nabi Ayub AS ni? Nabi Ayub AS hidup dalam beberapa ketika menjadi seorang yang sangat kaya raya. Ya, jajaran apa namanya, tanah pertanian yang dibangunkan oleh Nabi Ayub ni ialah jajaran yang berada di negara Syam tu, Palestin, Jordan, Syria. Tu kawasan tu semua adalah ladang apa namanya, pertanian yang diusahakan Nabi Ayub. Ada beratus-ratus pekerja di bawah apa namanya, perusahaan Nabi Ayub ni. Dan Nabi-Nabi dulu bukannya orang yang contohnya hanya macam pendeta-pendeta, bukan. Nabi-Nabi dulu orang yang berkejaya. Nabi kita businessman, import export. Awalnya penternak, kemudian import export. Nabi Isa alaihissalam pakar perubatan. Nabi Isa alaihissalam pakar perubatan tau. Kalau siapa-siapa nak tahu, Nabi Isa alaihissalam boleh menyembuhkan penyakit-penyakit kronik yang orang tabib tak boleh sembuhkan pada zaman tu. Tapi baginda boleh. Nabi Nuh alaihissalam pakar buat kapal. Kan? Tak pernah dibuat orang buat kapal di atas bukit. Tapi Nabi Nuh alaihissalam punya kepakaran boleh bina bahtera besar atas bukit. Orang tak tahu, rupanya itulah yang akan menyelamatkan daripada banjir besar. Ada Nabi yang kerjanya apa tu? Tukang kayu. Tukang kayu. Apa-apa saja pekerjaan yang para anbiya buat ni, kita tak boleh bayangkan dia pekerjaan orang-orang bawahan, tak boleh. Contoh kita kata tukang kayu. Jangan bayangkan tukang kayu contohnya terima tempahan kerusi, kemudian sebulan tak ada tempahan. Bukan. Mereka adalah level-level manusia yang dihormati pada zaman itu. Mana kalau kata dia tukang kayu yang berjaya. Kalau dia businessman yang kalau jual apa pun semua akan laku. Macam tu. Itu Nabi-Nabi. Sebab Allah tidak melantik Nabi di kalangan orang yang bangsa yang terhina ataupun yang lemah. Kerana macam mana orang nak terima dakwah Nabi tersebut kalau mereka tu, kalau bercakap pun orang tak dengar. Kan? Jadi, Nabi-Nabi alaihissalam semua ada pekerjaan. Termasuk Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam ada ladang pertanian yang besar. Tapi sampai pada satu ketika Allah nak uji. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan satu penyakit. Penyakit yang apa namanya, dihadapi oleh Nabi Ayub ni penyakit yang tak ada tabib boleh sembuhkan pada waktu tu. Selalu kita dengar, saya nak buat sedikit pembetulan lah. Selalu kita dengar orang bercerita Nabi Ayub ni diuji dengan penyakit penyakit kulit. Penyakit kulit yang kronik sampai ada berulat-ulat dia punya kepala semua ni. Sebenarnya
cerita tu dia melampau. Cerita betul. Dalam periwayatan kisah para anbiya, dia mesti kena ada dia punya guide, dia punya garis panduan dia kan. Jadi kalau cerita yang sehingga menggambarkan orang datang dekat dengan Nabi Ayub pun bau maafkan saya, bau kudis tu sampai orang tak nak dekat, cerita tu sebenarnya tidak tepat. Penyakit betul, tapi bukan penyakit yang menyebabkan orang merasa hina pada jasad Nabi Ayub. Sebab para Nabi semua maksum. Dia tak boleh berlaku benda-benda yang mengaibkan macam tu. Yang betul ialah penyakit yang dihadapi Nabi Ayub ni penyakit yang menyebabkan dia dah tak boleh nak teruskan perusahaan dia. So bila dia tak boleh nak teruskan, tak ada orang yang nak manage dia punya ni, akhirnya semua pekerja dia semua lari. Ya, ladang pun terbiar macam tu saja. Kemudian daripada sekaya-kaya manusia, dia sudah menanggung kerugian demi kerugian, sehingga kan tak dapat nak bayar gaji, tak dapat nak menampung dia punya perusahaan. Tinggal isterinya seorang aja masih setia dengan dia. Kan? Jadi itu kisah yang lebih tepat ketika kita menceritakan kemuliaan Nabi Ayub alaihissalam. Sampai ke tahap isteri dia terpaksa bekerja sendiri untuk nak menyara Nabi Ayub dan keluarga. Kan? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun sampai dikatakan lebih kurang dalam 18 tahun penyakit tu, ya, tak nampak tanda-tanda nak sembuh. Maka isterinya satu hari bersuaralah, kata, wahai suamiku yang tersayang, bukankah tiap-tiap Nabi itu ada doa yang makbul? Kan tiap-tiap Nabi ada doa yang makbul. Kenapa Nabi tak minta je pada Allah supaya Allah bagi kesembuhan? Kan? Gunakan peruntukan doa makbul tu untuk supaya sembuh. So bila sembuh nanti akan kembali kepada kehidupan yang normal kita balik. Kan? Jadi suatu hari kerana isterinya ni mungkin dah, yelah, apa, semua kita manusia ni ada tahap sabar dia kan. Tak tahan dah ni, dah lama sangat ni. Bukan tinggalkan suami, dia minta Nabi Ayub tolonglah doa supaya Allah bagi sembuh. Kan? Kita balik kepada normal balik. Itu yang berlaku kisah katanya Nabi Ayub. Nabi Ayub kata apa? Nanti kalau aku sihat nanti aku akan hukum kamu kerana permintaan kamu ni. Kan? Jadi Nabi Ayub tak suka dengan permintaan daripada isterinya tu. Kenapa? Kenapa tak suka? Kata Nabi Ayub, wahai isteriku, kamu ingat tak? Hidup kita dalam keadaan senang dulu. Saya sihat, kita kaya, kita ada macam-macam, ya. Harta kita banyak. Waktu tu Allah bagi nikmat pada kita. Kamu kira tak berapa lama kita hidup dalam nikmat? Kata isteri dia, saya ingat lebih kurang dalam 80 tahun kita hidup dalam nikmat. Kata dia, 80 tahun. Allah baru uji saya dengan penyakit 17 tahun. Sedangkan saya hidup dalam nikmat sebelum ni 18 tahun. Jadi wajar ke saya nak minta Allah hilangkan ujian ni daripada saya, sedangkan dulu saya duduk dalam nikmat punya lama. Jadi tak patutkah saya masih kekal bersabar? Kenapa? Kalau dibandingkan 17 tahun diuji dengan penyakit dengan 80 tahun dalam nikmat, masih banyak lagi hidup kita yang senang tadi tu berbanding dengan ujian sikit ni. Maka Nabi Ayub kata apa? Aku memilih untuk terus sabar kerana aku tahu Allah Ta'ala tidak buat perkara ni melainkan semua tanda dia sayang kepada aku. Masya Allah. Lalu disebabkan kesabaran yang hebat begitu, dijadikan contoh misal yang tertinggi dalam bab sabar ni kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi-nabi lain pun sabar juga, tapi kisahnya itu sangat menginspirasikan, kan? Jadi inspirasi kepada orang lain. Subhanallah. Jadi kita patah balik kepada kehidupan kita. Apa yang kita nak pegang? Hadis Nabi SAW menyebutkan apa? Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Ini hadis sahih, ya. Hadis sahih ni bagi orang-orang bagi muslim, hadis sahih ni dia level dia bawah sikit daripada Al-Quran. Al-Quran tu memang mutawatir, tak ada keraguan padanya. Bayangkan daripada zaman Nabi SAW 1400 tahun lebih, kan. Oleh kerana kita dalam bulan Ramadan, saya sebut sikitlah tentang Quran, kan. 1400 tahun lebih Nabi kita meninggalkan kita. Bayangkan sampai sekarang ni
Kalau berlakulah dalam Al-Quran tu satu baris sahaja yang tersalah, contohnya ada orang dia baca malika yaumiddin, contohnya dalam 6,236 ayat tu, dalam ada beratus-ratus ribu punya huruf tu, tiba-tiba ada satu huruf yang salah baris, pasti akan dapat dibetulkan oleh orang Islam. Sebab apa? Sebab Quran ni punya special, baris pun tak akan khilaf, tak akan ada perbezaan. Semua orang akan kata atas, bawah, depan. Penjagaannya tu. Jadi di bawah daripada Al-Quran, hadis Nabi SAW, hadis yang bertaraf sahih. Sepakat semua orang pada tiap-tiap zaman tentang kesahihan, kebenaran hadis ini. Apa dia maksud dia? Hadis ni kita nak pegang. Hadis ni. Iaitu, tidaklah mengenai seorang Muslim itu oleh sesuatu nasabin, kepayahan. Wala wasabin, ataupun kedukecitaan. Wala hammin, ataupun perkara yang menyebabkan hatinya tak senang. Ya. Wala hazanin, ataupun kesedihan. Wala adha, ataupun kesakitan. Hatta syaukata tusyakuha, sehinggalah kalaupun kaki dia tertusuk dengan duri, contohnya kita berjalan-jalan-jalan, terpijak duri, kan, terkena kaki. Semuanya itu bakal menjadi sebab Allah menghapuskan dosa dia. Aduh, kena duri. Kan. Cabut duri tu, Alhamdulillah. Allah jadikan asbab aku dihapuskan dosa. Masya Allah. Kena duri. Perkara yang kecil saja. Daripada sekecil-kecil ujian sampailah ujian yang besar-besar, semuanya itu adalah jadi sebab penghapus bagi dosa. Maknanya apa? Kalau kita faham daripada hadis ni, bila Allah uji kita dengan sesuatu ujian, penyakit, kepayahan dan sebagainya, di sana disertakan dengan package, iaitu Allah nak hapuskan dosa kita disebabkan oleh ujian tersebut. Jadi kalau benda tu menghapuskan dosa kita, membersihkan kita balik, ya, sehingga nanti kalaulah takdir kita kembali balik kepada Allah dalam keadaan dah tak ada dosa dah, itu kebaikan ke keburukan? Kalau kita timbang dengan akal yang waras, dengan pegangan dan kepercayaan, dengan iman, itu adalah nikmat. Jadi kalau nikmat ni nak disertakan dengan apa? Apa sifat yang wajar kita hadapi bila berhadapan dengan nikmat? Dapat nikmat, kita nak buat apa? Nak sabar ke nak syukur? Maka jawapannya syukur. Itulah tahap yang bagi orang-orang yang percaya, yang yakin, apabila dia diuji dengan kesakitan dan musibah pun, dia masih boleh bersyukur lagi. Kerana dia faham yang datang tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin bahasa-bahasa yang kita sebut ni bahasa yang mungkin kata orang, dia sebenarnya bukan falsafah pun, bukan falsafah. Dan bahasa saya pun bahasa kampung saja, bukannya bahasa contohnya orang intelektual yang mungkin susunan bahasa kampung, kan. Tapi penghayatan tu high class. Penghayatan tu, penghayatan ni tak akan dapat melainkan bagi orang yang hatinya bersih. Tak akan dapat melainkan bagi orang yang dia ada akal yang waras, kan? Dia berfikir. Kerana kehidupan kita ni dia ada maksud dan tujuan. Kan? Saya selalu kongsikan kata-kata seorang legenda, legenda boxing, legenda boxing, satu dunia. Tanya siapa-siapa pun yang yang menceburkan diri dalam dunia boxing ni, sebut nama Muhammad Ali, semua orang pun mesti akan kagum. Sebab apa? Dia bukan saja fighter, tapi kata-kata dia tu semua ada falsafah. Masya Allah. Bila wartawan tanya pada dia, kan, kamu ni banyak musuh, banyak musuh dalam gelanggang pun banyak, di luar gelanggang pun banyak, sebab ramai orang yang dengki pada dia. Jadi kamu, berapa orang bodyguard kamu ada? Kan? Berapa orang bodyguard? Kata dia apa? Saya tak ada bodyguard. Kenapa? Saya ada Allah. Allah yang jadi bodyguard saya. Masya Allah. Jadi audiens yang dengar pun tepuk tangan. Wah, hebat. Patutlah dia jadi Muhammad Ali. Orangnya memang ada minda yang sangat hebat.
Ketika orang tanya lagi, kan, pada tahap pencapaian karier kamu sebagai, ialah the top, uh, apa namanya, orang yang bertinju di dalam dunia ni, kamu rasa macam mana, dia kata. Kata dia, setiap sesuatu tu ada maksud dan tujuan. Saya akan rasa bangga kalau apa yang saya buat tu mencapai maksud dan tujuan. Ya. Sebab tiap-tiap sesuatu ada maksud dan tujuan. Kereta dibuat ada maksud dia, ada tujuan dia. Ya. Um, Rumah dibuat ada maksud dia, ada tujuan dia. Ya. Untuk kita duduk, tempat kita berlindung. Kereta untuk kita manfaatkan dia sampai ke destinasi tempat kita nak pergi. Sekiranya sesuatu tu hidup dalam keadaan tidak mencapai maksud dan tujuan, bermakna dia gagal. Maka saya bangga. Kenapa? Saya tahu maksud dan tujuan saya untuk hidup ni untuk apa. Sebab tu dia orang yang kuat berpegang pada agama. Sebab dia tahu tujuan dan maksud hidup kita adalah untuk apa? Untuk kita menjalani kehidupan, mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan apa yang berlaku, nikmat dan ujian itu semua adalah bahagian daripada apa namanya, ujian Allah Ta'ala kepada kita. Bila saya dapat nikmat, saya syukur. Maka saya telah pun menunaikan maksud dan tujuan saya pada ketika itu. Bila saya diuji dengan kesusahan, saya bersabar. Maka saya telah menunaikan maksud dan tujuan dalam ujian tersebut. Itu Muhammad Ali punya jawapan yang menyebabkan seluruh dunia memandang bahawa beliau adalah seorang tokoh yang menginspirasi kepada orang lain. Dia bukan setakat idola saja, banyak duit kan, orang suka tengok sudut yang tu kan, kaya-kaya. Tak, dia sebenarnya, sebab tu masa sukan Olimpik di mana ya, masa tu di Amerika Syarikat, ketika dia passing obor-obor tu kan, tiap-tiap atlet legend ni akan passing daripada seorang ke seorang, seorang ke seorang, seorang ke seorang kan. Yang paling last sekali yang akan bakar obor paling besar tu, dia akan naik siapa? Muhammad Ali. Walaupun mungkin pada ketika itu mungkin di Amerika Syarikat melihat kepada orang Islam mungkin dengan pandangan yang kurang, mungkinlah ada sudut-sudut yang kurang baik, tetapi dalam bab tu semua orang iktiraf dia ni orang yang sangat memberi inspirasi. Maka dia yang membakar obor-obor. Saya ingat lagi masa tu umur saya mungkin darjah tahun 98 ke 97 macam tu. Ada Olimpik kan. Jadi dia yang bakar apa nama obor-obor besar tu. Semua orang pun mengiktiraf. Jadi jiwa besar kan. Pemikirannya besar, jiwanya besar. Bila bila kita jiwa besar, bila pemikiran kita membesar, ujian yang datang tu akan dilihat kecil. Ujian tu akan nampak kecil kan. Saya bercakap ni bukanlah hebat sangat, bukanlah saya pun tak kena uji boleh bercakap macam ni kan. Tapi sebenarnya kita perlu kepada pesanan-pesanan yang macam tu. Untuk nak membangkitkan semangat kita balik. Kita tahu, hidup ni dia bukan terhenti di sini saja. Bila kita kesihatan kita merosot, bila kita aktiviti kita terbatas, bukan erti habislah segala-gala apa yang sebab sama hari ni dah tak boleh dah teruskan lagi. Bukan. Sebenarnya jauh sebenarnya cabaran tu nak membuatkan kita supaya jadi orang yang lebih hebat. Kalau sebelum ni kita menghadapi hari-hari dalam keadaan kita sehat, kita ada bantuan, kita ada macam-macam, jadi mudah. Akhirnya kita pun jadi manja kan, jadi manja. Bila kita susah sikit, macam mana dalam keadaan susah tu kita boleh survive. Boleh survive. Sebab tu saya kagum dengan macam sebahagiannya ada, kalau kami dekat dengan ustaz-ustaz dia kan, baru hari hari Jumaat saya di TV apa tu, stesen TV 9 di Media Prima, saya keluar untuk kempen pembinaan masjid di tempat saya. Jadi ada 3-4 orang ustaz-ustaz lah. Ada ustaz ni kempen untuk masjid ni, ustaz ni kempen untuk masjid ni. Jadi salah seorang ustaz yang saya jumpa, Ustaz Hanafiah Malik kan. Dia pun cancer survivor juga kan. Kalau di kalangan kami ustaz-ustaz ni, kami kagum betul dengan dia. Sebab apa? Dia ni Masya Allah. Tak apa kan cerita tentang orang benda baik-baik tak kira mengumpat betul kan. Bulan Ramadan ni kan. Risau pula. Benda inspirasi. Walaupun dia sakit, tapi kalau ketika dia berceramah,
Tak kira lah di TV ke, tak kira lah ceramah buat di masjid ke apa ke, dia mesti akan senyum je kerja dia. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak bahawasanya kita semua ni Allah Ta'ala sayang. Kan? Dia cakap tu dengan senyum kita. Jadi kita pun tengok pun seronok. Ya, Masya Allah Ustaz ni. Dia sebenarnya gini. Kalau seseorang tu, dia tak bahagia, dia tak boleh membahagikan orang lain. Tapi bila kita tengok dia, kita pun bahagia, itu maknanya apa? Dia ada gedung kebahagiaan. Dia boleh share dengan orang, dia punya happiness dia, kebahagiaan dia. Padahal kita tahu, dia adalah cancer survivor. Masya Allah. Hebat, hebat. Hebat. Jadi, bila kita uh, bertemu dan apa, bersama dengan dia, tengok sedikit kehidupannya, saya tengok dia duduk penat. Penat. Kan? Yelah nak jaga kesihatan, nak berdakwah sana sini. Tapi, bila pop, action, kan? Terus gembira, seronok. Tak pernah menunjukkan kesusahan dia kepada orang lain. Kan? Tuan-tuan, saya nak minta tolong tuan-tuan doakan saya ni tak apa. Tak pernah sebut macam tu, tak pernah. Kan? Bila orang tanya, Alhamdulillah, okay, muka senyum. Kan? Muka senyum. Ya. Jadi kita tahu, Masya Allah Ustaz ni. Kan? Hebat sungguh. Begitu. Jadi, kembali balik kepada kita punya tajuk kita hari ni, indahnya syukur. Sebenarnya, nak dapatkan tahap syukur tu, dia bukanlah sesuatu yang mustahil. Syukur atau bukan mustahil. Tapi hanya perlu kepada sedikit pemerhatian tentang maksud dan tujuan hidup kita. Purpose. Kan? Allah buat kita untuk apa? Kan? Kehidupan kita untuk apa? Bayangkan dalam keadaan kita susah, kita diuji pun kita masih boleh bahagia dan membahagiakan orang lain. Boleh memberi. Maka bermakna kita dalam lingkungan orang yang memahami dan menunaikan maksud dan tujuan. Tapi kalau kita mengeluh dan putus asa, ada orang, ya walaupun ajal maut itu sebenarnya sudah Allah takdirkan, tapi kebanyakan orang yang apabila dilanda dengan penyakit, dia tak lawan, menyebabkan cepatlah. Maksudnya penyakit itu cepat memberi kesan pada dia. Baru je tahu kata stage 3, 4 bulan lepas tu dengar dah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Dia tak boleh terima hakikat. Kan? Tak boleh terima. Saya tak boleh terima Ustaz. Aktiviti saya selama hari ni saya dah tak boleh buat. Fizikal saya pun dah merosot. Jadi dia kalah dengan penyakit tu. Bila dia kalah, maknanya dia macam mana nak bagi inspirasi pada orang. Hatta keluarga dia pun terpaksa. Maksudnya terbeban dengan dia. Tapi tidak, sebaliknya bagi orang-orang yang hebat-hebat, dalam keadaan dia susah, dia masih boleh memberi manfaat kepada orang lain. Itu hebat tu. Jadi yang kita harapkan ialah kita mengambil contoh dan tauladan daripada orang-orang yang hebat-hebat ni. Dan insya-Allah, ya, kerana ujian dan nikmat semua bahagian daripada kasih sayang Allah SWT. Allah Taala sayang kepada kita, dan Allah Taala tidak uji kita melainkan tanda dia sayang. Akhir sekali, mungkin saya boleh simpulkan, nak jadi motivasi pada kita, nak jadi kita ni rasa sangka baik, rasa seronok. Apa dia? Iaitu ada di sananya hadis Nabi SAW menyebutkan, Inna Allaha idza ahaba abdan ibtalah. Allah SWT apabila kasih kepada seorang hamba, dia akan uji. Allah Ta'ala bila kasih kepada seorang hamba, dia tidak akan biarkan macam tu. Bahkan akan uji. Jadi, seteruk-teruk manusia kena ujian. Siapa dia? Seteruk-teruk manusia yang diuji ialah para Nabi. Para Nabi. Al-Anbiya. Apa jenis ujian yang tak dihadapi oleh mereka? Nabi Zakaria AS. Orang yang sangat baik, sangat dihormati. Tapi, diburu oleh kaumnya. Sehingga baginda dibunuh. Dibunuh dalam keadaan dibelah dua jasad beliau. Kemudian Nabi Nuh AS, orang baik, ya, orang yang dihormati, tapi dipinggirkan oleh kaumnya. Mereka mengatakan dia gila sebab buat kapal atas bukit, macam-macam lagi. Kemudian Nabi Musa AS, orang baik, membela kaumnya, tapi
diusir daripada istana dan dikejar untuk sehingga nak dibunuh sampai dihambat keluar daripada negara Mesir, ya, berhadapan dengan laut, belah laut, bawa diri. Jadi Nabi Musa alaihi salam diuji begitu pula. Nabi Ayub kita dah kisahkan tadi dengan penyakit. Dan kesemua ujian yang diberikan kepada nabi-nabi itu ada contoh dan perumpamannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nabi-nabi lain semua hadapi itu semua dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu membuatkan level Nabi Muhammad paling tinggi di kalangan semua nabi. Sebab apa? Semua ujian yang orang lain dapat, dia dapat. Orang lain mungkin dapat 1/3, yang dia mungkin dapat 1/2, 1/, ni bahagian-bahagian. Tapi total semua ujian tu ada pada Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah dia angkat level paling tinggi, Prophet Muhammad SAW. Jadi kalau begitu, maknanya kalau nak jadi orang yang hebat, dia kena ada ujian lah. Bukannya yang tak ada ujian. So bila kita diuji, Alhamdulillah. Maknanya apa? Saya berada pada jalan yang betul. Saya berada pada landasan orang yang hebat-hebat. Dan mudah-mudahan kita jadi seperti mereka. Cuma caranya, ketika menghadapi ujian tu, kena ikut cara mereka lah. Kalau tak ikut cara mereka, maknanya kita bukan dalam grup tu. Bukan dalam grup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita semua kefahaman. Dan ialah, saya ni orang kata apa, tugas pun imam di masjid. Jadi bicara-bicara saya ni sekitar begitu je lah, tentang indahnya syukur, ya, pada Allah SWT. Jadi kalau ada sebarang persoalan, kita mungkin boleh kongsikan dalam lingkungan masa yang berbaki ini. Oh, ada. Saya tengok dekat chat, ruang chat ni ada banyak komen dan juga ada soalan. Boleh ke saya respon terus kat situ? Silakan Ustaz. Boleh, ya? Okey, baik. Bismillah. Kafarah dosa itu adakah dosa-dosa besar? Sebab kadang-kadang orang memandang penyakit kanser ni macam pernah buat dosa besar. Masya Allah. Baik. Soalan daripada Puan Ida Fazlina. Fazil. Terima kasih banyak soalan. Betul, sangat baik soalan ni supaya menjelaskan kefahaman yang sebenar. Baik. Kafarah ni adalah penghapus. Kafarah adalah penghapus. Sebenarnya apa-apa kita buat tu dia boleh jadi fungsi kafarah. Kita buat baik, kita solat, kita puasa, kita zakat, semua tu jadi kafarah. Kita pergi umrah, dia penghapus dosa. Nah, ada orang dia nak solat kan, kejap lagi masuk solat Zuhur. Dia berwuduk. Ambil wuduk. Dalam hadis beritahu, ketika dia berwuduk, tangan yang dia basuh tadi tu, ya, daripada jari sampai ke siku, itu akan dibersihkan. Air yang menitik daripada basuhan wuduknya itu akan menggugurkan dosa-dosa yang dia buat dengan tangannya. Kan? Dia basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, dosa tangan bersih. Kemudian dia kumur-kumur, masuk air dalam mulut, kumur-kumur keluar. Yang dikeluarkan itu keluar juga berserta dengan dosa-dosa yang lidah kita buat. Basuh muka kita, di muka ni ada mata, nanti gugur. Sehingga bila selesai wuduk, seseorang tu bersih daripada dosa. Bila dia solat, nanti solat menggugurkan dosa lagi. Jadi kalau begitu, kalau dia mengamalkan kehidupan yang baik macam tu, mana memang hidup dia tak ada dosa lah. Kan? Habis tu, yang kena ujian ni macam mana pula? Kan? Kafarah macam mana pula? Kafarah ni dia macam ni. Kita tak tahu dosa kita dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan ni banyak mana. Sebab dosa bukan hanya dinilai pada perbuatan maksiat semata-mata, tapi apa sahaja yang keluar daripada perintah Allah Ta'ala itu dikira perkara dosa. Hatta mungkin kelalaian, mungkin kealpaan, ya, itu juga dikira dosa. Satu orang, ini saya nak tarik perhatian kepada sudut pandang yang agak beza sikit lah. Satu orang lelaki ni, dia ibadat dia 500 tahun. Ini cerita zaman Bani Israel lah. Bani Israel ni orang dulu-dulu lah. Zaman Nabi-Nabi dulu kan. Nabi Nuh 1000 tahun hidupnya. 1000 tahun. Ada lelaki Bani Israel umurnya 500 tahun.
dan dia ibadat sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Oh, ibadat saja. Sampailah dia takdirkan dia meninggal dunia dan dia dibangkitkan di hadapan Allah Ta'ala untuk perhitungan. Kan? Maka dia kata apa? Ya Allah, tolonglah bagi kepada saya syurga yang sesuai dengan amalan saya selama 500 tahun. Amalan saya 500 tahun tu, saya nak tengok balasan dia macam mana. Ha, dia confident. Sebab dia tahu apa dia buat. Kan? Kalau kita tak confident lagi kan. Saya kan. Tak confident ni, tak confident lagi. Tapi dia confident. Akhirnya Allah Ta'ala kata, okey kalau gitu kita kena berlaku adil lah hari ni. Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, wahai malaikat, ambil amalan dia 500 tahun, letakkan di atas timbangan. Dia letakkan. Kemudian Allah Ta'ala kata kepada malaikat, wahai malaikat, ambil nikmat mata dia yang dia guna ketika di dunia dulu, yang dia boleh melihat. Ambil nikmat mata tu, timbang. Apabila dia ambil nikmat mata dia yang dia guna tadi tu, letak di sebelah timbangan, tiba-tiba amalan dia 500 tahun tu jadi ringan. Nikmat mata tu jadi berat. Contoh macam ni kan. Ni mata, ni amal. Amal tu jadi ringan. Maknanya apa? Oh, kalau begitu, apa? Amalan kamu selama 500 tahun belum mampu membayar cukai penglihatan yang aku beri ketika di dunia. Jangankan nak beli tiket masuk syurga, penglihatan kamu pun kamu tak dapat nak bayar lagi. So, silakan. Ya, tempat kamu ke neraka. Kata lelaki tu, ya Allah, jangan. Saya tak nak masuk syurga dengan amalan saya. Selepas dia tahu dia tak layak dengan 500 tahun tadi, kata dia, tolong masukkan saya dalam syurga dengan rahmatmu, ya Allah. Jadi, apabila dengan rahmat Allah, barulah dia boleh masuk dalam syurga. Saya nak, walaupun hadis tu dia tentang, apa namanya, masuk syurga bukan dengan sebab amalan kita. Itu topik sebenar dia. Cuma saya nak sebut di sini adalah, kalaulah seseorang tu dia kata, saya tak pernah berzina, Ustaz. Saya tak pernah pun contohnya mencuri, Ustaz. Saya tak pernah pun zalimi orang, Ustaz. Mungkin. Alhamdulillah. Tapi, berapa banyak nikmat yang Allah bagi pada kita ni, kita tak tunaikan balik bayarannya kepada Allah. Sendi kita ada 360 sendi satu badan. Kalaulah tiap-tiap sendi tu kena bayar RM1 tiap-tiap hari cukai ni, sebab kita guna kan, kita guna dia. Berapa banyak hutang kita dengan Allah Ta'ala. Dengan Tuhan. Hutang yang tak dibayar. Maknanya apa? Sebenarnya tidak ada orang yang terlepas daripada perkara-perkara yang dikatakan dosa itu. Kalau difikirkan dengan teliti macam tu. Jadi, setiap perbuatan kita ni memang untuk tujuan tu lah. Menghapuskan dosa-dosa yang kita tak perasan tu. Dosa-dosa nikmat-nikmat Allah yang kita tak tunaikan syukur yang sepatut-patutnya. Maka Allah Ta'ala datangkan penyakit untuk nak melengkapkan kafarah tu. Melengkapkan. Supaya dia ni bersih betul. Jadi kalau contohnya orang yang diuji dengan kanser dan sebagainya, adakah itu tanda kafarah kepada dosa-dosa besar? Wallahu a'lam. Kenapa? Dosa-dosa besar ni apa yang kita nilai, kita tengok balasannya berat. Membunuh, balasannya berat. Berzina, balasannya berat. Kita katakan dosa besar. Tapi di sisi Allah, dosa kecil yang dilakukan dengan memperkecil-kecilkan dosa itu pun dikira dosa besar juga. Alah, tak apa. Ni dosa kecil je, ni bukan dosa besar pun. Dosa besar. Sebab apa? Kalau dengan Allah tak boleh buat main-main macam tu. Ini dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi dengan rahmat Allah, penyakit yang kita hadapi tu untuk menghapuskan dosa-dosa yang mungkin kita pun tak menganggapnya dosa. Tapi Allah hapuskan untuk kita. Subhanallah. Jadi, kok mana pun semuanya kebaikan belaka. Baik, ada soalan lagi? InsyaAllah. Saya ada juga beberapa soalan yang dikumpulkan ni. Boleh ke saya respons itu dulu, Doktor? Bila Ustaz? Boleh, Boleh. boleh ya? Okey. Macam mana kita nak menerangkan kepada pesakit-pesakit kanser yang non-Muslim tentang konsep syukur? Okey. Saya yakin dalam apa jua kepercayaan pun mesti dia akan ada dari sudut akhlaknya, dari sudut apa panggil moralnya kan. Jadi
saya nak cerita tentang agama lain, tak pandai lah kan. Cuma nak beritahu dari segi moralnya pun ataupun kehidupan kita sehari-hari, apabila kita diuji dengan kesusahan, kesusahan tadi tu dia akan jadi reda dengan kita bersabar ke, ataupun dia akan reda dengan kita marah-marah ataupun kita tak redha. Macam saya sebut tadi kan, ada orang diuji dengan kanser, tak lama kemudian membawa kepada bawa kepada kematian. Kenapa? Dia tak dapat terima hakikat. Dia tidak menghadapinya dengan baik. Ya. Jadi moralnya kita kena sentiasa positif kan. Ni part daripada kehidupan. Saya dah sihat lama dah. Allah bagi saya ujian macam ni. So macam mana saya nak positif supaya saya ni boleh teruskan kehidupan dengan yang baik-baik. Dia bukan setakat habis di sini saja. Banyak benda yang kita nak kena capai contohnya. Jadi dengan pemikiran yang macam tu, dia akan sentiasa positif dan dia bersyukurlah. Tapi sebenarnya wallahualam, kalau tanya pada saya lah, syukur tu dia perlu kepada ada benda yang plus daripada daripada sekadar kita macam bersangka baik. Dia ada part keyakinan. Keyakinan tu yang membawa kita syukur. Yakin bahawa yang berlaku ni bukan sebab saya. Ada kuasa yang menentukan untuk saya. Dan benda ni mesti ada sesuatu di sebaliknya. Benda tu dia panggil apa? Faith, kan? Benda keimanan tu. So keimanan tu yang menyebabkan kita boleh syukur. Sebab ramai orang yang tak syukur sebab dia tak ada part tu. Dia tak ada faith tu, dia tak ada keimanan tu. Kepercayaan dan keyakinan tu dia tak ada. So memang tak bawa pada syukur. Ya, tu. Itu ialah setakat yang saya boleh respon untuk soalan. Kemudian tips untuk terus kekal ikhlas dan berdamai dengan takdir. Tips dia ialah apa? Sentiasa duduk dengan circle yang betul. Dan sebenarnya circle yang betul tu akan membantu kita untuk sentiasa positif, kan? Memberi manfaat, kan? Kalau circle kita tak betul, orang yang datang pun tengok, yang datang tu pun yang maaf kasih, yang toxic juga contohnya, yang tak betul lah. Datang tengok, Allah, teruknya penyakit, ya Allah, kalau saya tengok pada muka ni, tandanya ini tak lama ni. Yang datang tu pun yang jenis memang tak bagi semangat, maka kita pun lagi cepatlah down kita macam tu. Kalau boleh jangan datang ziarah, kita kata kan. Jadi kekal dengan circle yang positif, yang boleh bagi semangat pada kita. Kita tengok contohnya orang yang senior daripada kita, dia lagi lama sakit daripada kita, tapi dia boleh survive dan masih elok, bahkan boleh memberi kepada orang lain pula. Wah, saya tak boleh kalah macam ni, kan? Jadi itu tips yang paling praktikal lah untuk kita nak berdamai dengan takdir, kan? Dia ini kita punya salah seorang cancer survivor juga, dah 10 tahun dah kan, tahap tu. Tapi tengok macam mana dia keadaannya, kita tengok insya-Allah dengan mukanya, senyumnya, keadaan baik. Bila kita tanya dia, semua benda baik-baik, alhamdulillah, tak lepas daripada mulut dia alhamdulillah. Kita pun macam mana dia ni boleh alhamdulillah. So kita ada inspirasi nak ikut macam dia. Tu circle, itu penting. Kemudian bersedekah dan memberi sumbangan, adakah tandanya menunjukkan kita adalah hamba yang bersyukur? Ya. Sebenarnya syukur ni begini. Syukur ni dia mesti menunaikan hak yang sesuai dengan ujian itu. Jadi kalau syukur dengan nikmat ilmu, memberi ilmu, berkongsi ilmu, beramal dengan ilmu. Syukur dengan nikmat harta, kita bersedekah, kita bayar zakat, kan? Membersihkan hati kita. Syukur dengan nikmat kesihatan, tidak menggunakan kesihatan tu untuk sekadar kita bersenang lenang saja, tapi gunakan masa sihat kita untuk khidmat kepada orang lain, kan? Syukur dengan nikmat masa, kan? Maka masa tu kita beri kepada perkara-perkara yang baik, bukan dihabiskan masa tu dengan perkara-perkara enjoy, bukan. Maka syukur ni dia mesti diukur tengok kepada perbuatan apa yang kita nak terima kasih tu. Syukur tu kan terima kasih, kan? Berterima kasih atas nikmat masa. So gunakan masa tu untuk perkara kebaikan.
Macam mana orang dulu-dulu, contoh ada satu orang ulama yang dia tak sempat kahwin, tak sempat nak bernikah. Zaman sekarang pun ramai contoh yang macam tu. Ada orang dia kata, Ustaz, saya tak sempat fikir lah pasal kahwin, Ustaz. Sebab apa? Kerja saya terlalu banyak, Ustaz. Kan? Zaman dulu pun ada. Imam Nawawi, ketika dia meninggal dunia, umur dia lebih kurang dalam 40-an macam tu. Maka anak murid dia dan semua orang yang mengenali dia menghimpunkan semua karya-karya dia. Semua karya-karya dia. Buku-buku yang dia tulis dalam bidang hadis, dalam bidang teologi, dalam bidang fiqh, dalam bidang apa semua. Masya Allah. Kata mereka, mustahil orang yang umur 40 tahun boleh tulis buku sebanyak macam ni. Kerana kalau dari segi normalnya, untuk menghasilkan buku-buku ilmiah macam ni, perlu kepada umur 200-300 tahun baru boleh buat. Sebab karya tu, kalau kita kira ikut muka surat, contohnya, satu hari saya boleh tulis 10 muka surat contoh. Ini zaman dulu zaman dulu tak ada copy paste. Zaman dulu memang semuanya daripada sini kena cari rujukan. Zaman sekarang mungkin sehari boleh siap satu buku. Zaman AI kan. Kita pun minta, tolong buatkan saya satu buku, tajuk sekian-sekian, pembahagian ini, AI tolong siapkan, esok dah boleh present. Zaman dulu tak ada. Maka ketika dia kaji-kaji, Imam Nawawi ni memang menghabiskan seumur hidup dia untuk menulis buku, mengajar dan menyampaikan ilmu. Maknanya apa? Syukur dia terhadap nikmat ilmu itu Allah Ta'ala tambahkan. Kan ayat yang kita baca awal tadi, sekiranya kamu bersyukur, kami tambahkan. Tambah apa? Ilmunya itu sampai ke hari ini masih dimanfaatkan, bahkan semakin berkembang. Orang jadikan hatta kalau contohnya di dalam hukum hakam fiqh, tambah kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i, kebanyakan fatwa dan pandangan-pandangan daripada ulama mengambil daripada kitab-kitab karangan Imam Nawawi. Itu rujukan utama. Maknanya kita beramal mengikut apa yang beliau telah pun simpan untuk kita. Jadi syukur ni macam tu. Bukan hanya memberi sumbangan saja. Syukur tu dia kena sesuaikan dengan nikmat. So kadang-kadang ada orang dia kata, Ustaz, kami nak buat program ni, nak minta sumbangan sikit boleh, minta bantuan sikit, kita kata, bantuan, kalau bantuan masa saya tak dapat dah, masa saya sibuk, saya bagi duit boleh. Kata mereka, kalau duit kami dah cukup dah, kami nakkan tenaga, nak manpower kan. Jadi kita kena bagi kepada apa yang dituntut keperluan. Duit tu betul, duit tu salah satu pemberian, infak, tapi syukur yang sebenar-benar ialah dengan melihat secara menyeluruh kan? Menyeluruh tadi. Lepas tu ada orang dia bagi masa dia, korban masa dia, join program tu, pergi program ni, turun padang. Orang kata apa? Kenapa nak kena turun padang? Hantar je lah orang lain datang. Kata, ini adalah infak saya untuk masa saya. Ini infak saya untuk ilmu saya. Begitu. Itu mana tanda syukur. Kemudian, adakah syukur itu sebahagian daripada positive thinking? Ya, betul. Hasil daripada berfikiran secara positif itu, maka melahirkan sifat syukur. Tapi yang lebih tinggi daripada itu ialah sangka baik, sangka baik yang disertakan dengan memahami maksud dan tujuan di sebalik setiap sesuatu yang dicaturkan. Itu yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Itu kalau berdasarkan soalan yang diberi kepada saya, setakat tu je lah. Kalau ada soalan yang lain, kita alu-alukan lah. Silakan. Atau Puan Aida nak tanya soalan, silakan. Okey Ustaz, minta Ustaz sentuh sikit lah pesanan ringkas kita menghadapi Ramadan ni kan, apa amalan yang perlu kita buat yang Masya Allah. yang untuk jadikan Ramadan kali ini yang terbaik untuk kita semua. Baik, mantap. Okey. Bulan Ramadan khusus bagi orang-orang Islam, orang mukmin, bulan Ramadan ni adalah bulan orang panggil apa? Lubuk untuk kita ni menjana pahala. Lubuk dia. Sebab dia satu faedah return yang memang kalau kita nak calculate, kalau kita nak ambil calculate kan, saya baca Quran, duduk. Saya sedekah, duduk. Calculator tu dia boleh hancur lah. Maksudnya tak dapat menanggung bilangan tu.
terlalu banyak sangat dan tak diberikan pada mana-mana bulan selain Ramadan. Jadi sangat rugi kalau seseorang tu tak mengambil manfaat daripada Ramadan untuk buat kebaikan. Dan kebaikan ni dia ikut kemampuan masing-masing. Ada orang mampu dengan tarawihnya berdiri lama 20 rakaat. Ya, silakan. Ada orang saya tak boleh dengan itu. Okey, jangan tinggal semua. Buat kat mana yang mampu. Sudut yang lain, saya ada kelebihan harta saya. Infak. Kerana Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahawa baginda orang yang paling kuat beramal dalam bulan Ramadan dalam semua serba-serbi. Bab solat pun baginda lah, bab sedekah pun baginda lah, bab nak bagi makan kepada orang miskin pun Nabi kita jugalah. Tak meninggalkan satu pun ruang kebaikan, melainkan mesti menjadi orang yang terbaik. Jadi, saran saya ialah, kalau kita melalui Ramadan, tanpa kita mencari ruang-ruang untuk lipat ganda amalan kita, nanti kita akan rugi. Sebab apa? Dia Ramadan ni sangat-sangat penting nanti bila kita di akhirat esok, bila pahala kita tak berapa nak banyak. Kan? Bila pahala kita tak berapa nak banyak, kita mengharapkan, Ya Allah, kalau aku boleh dapat patah balik ke dunia sehari pun tak apa dah. Tapi boleh, kalau boleh bagilah bulan Ramadan. Sebab apa? Solat satu kali dalam bulan Ramadan seperti 70 kali di luar Ramadan. Kan? Kalau kita baca Al-Quran di luar Ramadan tu, satu huruf dapat apa namanya 10 kebajikan, tapi di dalam Ramadan dia kali lagi dengan 10 lagi. Maknanya dia memang dari segi ganjarannya berlipat-lipat kali ganda. Makanya jangan tinggalkan satu pun detik berlalu, melainkan pastikan dalam keadaan buat baik. Dan satu kebaikan yang saya rasa kita semua berada di dalamnya, mungkin ada orang sedar, mungkin ada orang tak sedar, iaitu redha dan syukur dengan ujian tu dikira ibadah. Mungkin kita tak buat pun, tidak ada perbuatan pun, tapi kita kan diuji dengan penyakit. Syukur, terima, redha, merasakan hubungan kita dengan Allah Ta'ala yang memberi ujian tu. Rasa Allah sayang pada saya. Itu ibadah. Dan bila kita melalui hidup kita dalam Ramadan macam tu, dikira pahala. Sehingga kepada bilangan yang tak terhitung. Dan satu lagi, puasa yang kita buat ni, bagi yang mampu berpuasa lah, yang tak mampu tu tak mengapalah, tak mampu, maknanya boleh diqadha pada hari-hari yang mampu. Nak qadha macam mana Ustaz? Hidup saya ni dah macam ni dah, maknanya memang tak akan mampu dah lah. Maka boleh bayar fidyah. Dia sebenarnya ada je jalan dia. Bayar fidyah pada tiap-tiap hari yang kita tak mampu puasa. Puasa ni satu amalan yang istimewa. Dalam hadis beritahu, setiap amalan yang lain semua ada perkiraan dia untuk amalan tu, pahala. Tapi puasa tidak ada perkiraan. Kata Allah Ta'ala, oleh kerana dia tak makan, dia tak minum untuk aku, untuk Allah, maka akulah yang akan memberi ganjaran yang paling layak untuk dia. So, dalam hadis yang beritahu, ana ajzi bihi, aku yang akan memberi balasan kepada dia. Itu ulama kata apa? Balasannya itu tak mampu untuk dihitung. Kenapa? Datangnya dari sisi pemberi pahala, direct daripada dia. Tidak ada menggunakan perantaraan malaikat, tak ada. Ya, Allah nak bagi direct. Dan puasa juga ialah suatu ibadat yang orang lain tak boleh ambil pahala kita. Ibadat yang lain, orang lain boleh ambil pahala kita. Contohnya, kalau contohnya saya sepanjang malam, semalam tu saya bangun malam, saya mulai kan, contohnya. Mulai, so saya dapat pahala mulai. Tiba-tiba pagi-pagi ni saya mengumpat orang lain. Kan? Nak tunggu lama sangat nak buka puasa ni, kita pun mengumpat dululah. Ngumpat. Jadi pahala amalan saya yang semua tadi tu akan pergi kepada yang orang kita mengumpat tu. Kita yang penat-penat buat, orang lain yang dapat kan. Macam tu. Puasa tak? Puasa, kalau kita buat kerana Allah, so Allah akan bagi pada kita. Kalau kita tak puasa, kita tak dapat apa-apa. Orang lain tidak berhak mengambil pahala puasa kita. Itu istimewa puasa. Jadi salah satu amalan yang yang tidak boleh diambil oleh orang lain, itulah ibadat puasa. Jadi mudah-mudahan dia beri kekuatan kepada kita semua untuk teruskan dengan ibadat puasa Ramadan, insya-Allah. Puasa yang berkualiti. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sebelum tu, saya minta co-host saya, Dr. Aniza, kalau nak kongsikan ringkasan lah apa yang daripada sesi Ustaz hari ini. Silakan Doktor.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Salam. Ustaz dan semua peserta yang hadir pada bicarakan work pada pagi ini di Zoom meeting. Jadi Alhamdulillah, saya ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan bersyukur. Ada satu kata-kata hikmah yang mengatakan bahawa apabila kita mengucapkan terima kasih ataupun kita happy dengan apa yang kita ada pada hari ini, itu hanyalah merupakan satu ungkapan kata-kata sahaja. Manakala perasaan bersyukur itu merupakan satu level, ya, satu level lain sebenarnya di dalam kehidupan, bahawa ia adalah satu pemangkin daripada apa yang kita ada sekarang ini. Mungkin kita rasa macam okey-okey sahaja, tetapi sampai mencukupkan apa yang kita ada pada hari ini. Jadi Alhamdulillah, daripada apa yang kita dapat melalui perkongsian daripada imam, bersyukur itu merupakan satu amalan yang telah dilakukan bukan sahaja di kalangan umat Nabi Muhammad, tetapi juga daripada nabi-nabi terdahulu. Dan dan saya pernah membaca di dalam satu buku mengatakan bahawa gratitude ataupun syukur ini yang disebut dalam Al-Quran seperti yang dikongsikan oleh imam sebentar tadi adalah merupakan firman Allah di dalam kitab-kitab yang sebelum ini juga, ya, disebutkan oleh beberapa preachers daripada agama terdahulu, bahawa gratitude ini juga ataupun bersyukur ini juga disebut di dalam kitab Zabur pada zaman Nabi Daud dahulu lagi. Ya, jadi disebabkan itu kalau kita lihat pada uh, pengamal agama lain, ya imam, saya nak berkongsi. Kadang-kadang kita ni orang Islam, kita cuma macam baca doa tu kita kata alhamdulillah, tetapi kalau agama Mm-mm. lain tu sebelum makan dia macam letak tangan kan, dekat dalam keluarga tu pegang Ya. tangan, ya, mengucapkan kesyukuran itu lebih mendalam lagi. Sebelum tidur pun dia duduk kat tepi katil tu, dia letakkan tangan, ya, bersyukur, Ya. ya, bersyukur macam tu. Jadi keindahan kesyukuran itu sebenarnya bukan sahaja terletak kepada lidah atau kata-kata mengucapkan alhamdulillah, tetapi dia adalah mengucapkan terima kasih dalam satu di dalam hati sebagai ukuran kepada nikmat yang diterima seperti yang dikongsikan oleh Imam sebentar tadi. Jadi antara yang Imam berikan tips untuk kita uh, mengamalkan kesyukuran ketika kita diuji dengan kanser, ya, terutama sekali kepada ahli-ahli kan work di kalangan pesakit dan juga caregivers. Kita juga boleh dapatkan circle yang betul, ya. Satu, kemudian macam tingkatan yang diberikan oleh ustaz tadi tu, kita bukan sahaja redha, ya ustaz, ya, bukan saja redha, tetapi tingkatan redha tu sebenarnya bersyukur dengan asbab kita memahami bahawa apa yang kita dapat, ujian kita dapat, kesakitan kita dapat, penyakit kita dapat pada hari ini ada alasan ataupun ada orang yang ada kuasa, ya, yang memberikan kepada kita atas alasan ataupun atas sebab-sebab yang tertentu, terutama sekali satu untuk uh, membina satu perasaan bersyukur, membina satu uh, kesedaran bahawa ada sebenarnya nikmat lain yang kita boleh amplify, ya. Macam Nabi Ayub tadi dia kata diamplifikan bahawa dia dah dapat nikmat tu lagi lama, 80 tahun, ya, sebelum daripada dia diuji dengan penyakit. Ya, dan juga kita boleh melihat dari sudut positif, ya, selain daripada kita merasai kesakitan itu, kita boleh mengetahui bahawa mm, uh, apa saja ujian kita yang dapat pada hari ini, sebenarnya Allah tu akan membersihkan kita daripada dosa-dosa yang kita tak nampak. Ya, kadang-kadang kita rasa macam kita ni orang baik, ya Ustaz, ya. Kita tak pernah buat jahat. Tetapi wallahualam, Allah itu maha lebih mengetahui apa kekurangan diri kita. Walhal macam tadi yang Imam berikan contoh, kita rasa macam kita dah beramal selama 500 tahun, tetapi sebenarnya tidak setimpal dengan nikmat penglihatan sikit aja, ya. Belum lagi kita sebut tentang nikmat-nikmat yang lain. So mudah-mudahan dengan asbab kita mempelajari tips-tips yang diberikan oleh Imam pada Ustaz pada hari ini,
kita dapat mempertingkatkan lagi amalan kita kepada tingkatan bukan sahaja kita mengucapkan terima kasih, mengucapkan redha, kita terima, ya, kita rasa macam kita tak ada buat jahat, tetapi tingkatan syukur itu yang kita nak capai mulai daripada hari ini, terutama sekali dalam bulan Ramadan. Semoga Allah menerima kita dengan redha dan meletakkan kita ke di kalangan orang-orang yang beriman di sisinya di syurga nanti, insyaAllah.